Kau tegama weh. Angkatlah. Aku marah dia. Aku marah dia. Mantap. Haruan tadi. Tentu. Hello. Dia bukan operator. Hati. Saiz berbeza menjadi impian setiap pemburunya Raja Sepat. Assalamualaikum. Selamat petang-petang geng. Okey geng, petang ni aku sambung geng. Aku sambung mancing sepat dekat Lubuk Rozi aku panggil ni geng. Pergi dengan dia ya boleh sampai kat sini. Aku seorang tak sampai geng. Hari ni aku komplot dengan Rozi dengan Sazwan geng daripada sahabat berenam datang ni. Okey, kita tengok sesi petang pula geng. Harap-harap mencakup juga sesi petang ni. Alright, teruskan menonton. Alright geng, sesi petang. Ini dia geng, sesi petang geng. Tadi dah panas. Sesi petang ni duduk tempat redup sikit. Okey, aku petang ni biasalah pakai rod Guture mainline Sawadee mantap. Hook aku pakai Daichi DH90. Ini aku pakai saiz nombor 5 kan. Ikan besar-besar saiz nombor 5. Terlepas. Okey geng. Dia punya banyak. Dia duduk kat situ. Dapat. Tu dia tu. Rozi dapat. Kau ingat apa kan? Dia punya belagak tu lah. Okey geng, kat sini. Dapat ni susah. Rod kemudian oh. Ui, rod ni mahal. Mampu aku nak ganti. Tempat dia mainnya. Macam mana? Tapi dia slow sikit lah. Sebab dia jenis ni kan. Dia. Tarik. Dia nak potong pula. Alhamdulillah geng. Strike pertama petang ni. Okey geng. Letak lagi geng. Tempat dia suka main ni. Nampak gaya dia, cara pemancingan sepat aku semakin mencapai ketenangan. Alhamdulillah. Strike kedua yang kat sini. Mantap. Okey, letak situ. Dia ambil. Ada dia usik. Punya banyak dia timbul weh. Dah, aku tengok hang. Hang dia cakap ha tu. Apa dia ya rio ni. Banyak tu geng. Banyak tu dia makan roti tu. Ji, anak-anak ni Ji. Tu geng. Dia kena nyorok lagi. Nyorok sikit. Dia makan roti tu. Okey. Dia nak ambil. Mantap. Haruan lari. Alhamdulillah. Besar. Geng. Padu lah. Alhamdulillah. Okey.
pucuk kau. Oi. Berkumpul cacing nyak. Game ya. Dia baru cium. Dia baru cium. Dia mentang dia panjang. Mantap. Mantap lah. Kena racun dengan aku. Main sepat kali ni. Mana kau punya tu jam? Dia tak main haruan. Orang tak main haruan aku. Main sekejap tadi. Oh, seekor 2 kilo. Semua 45 ekor dah. Oh, dia timbul. Kasar sangat jatuh. Umpama bom jatuh. Ha, angkat cepat. Lambat. Macam ikan mati kan? Betul lah kau cakap ada macam tu kan? Dia tak ngelupur. Macam ikan mati. Ya. Jap. Belegak dah 2 ekor kat sini. Lagi. Angkat lagi. Kau dia makan dia biar. Kau tegah mam angkatlah. Aku marah dia. Wih, besar tu. Jadi orang gila. Dah jadi orang gila kan. Dia dapat mancing sepat besar. Oh. Aduh, hei. Aku sampai bunyi tu. Angkatlah. Lepas ni kalau tak angkat aku tepuk kepala. Sakit hati. Gila. Pergi tunjuk gambar ni. Gambar dia dekat mak mentua kau. Tapi sini dah berapa ekor banyak. Bukan haruannya kan sepat lah. Kurang. Tapi gambar ikan haruan aku kat Happy dah 11,000 lah. Makan. Angkatlah. Jangan marah. Janganlah marah aku. Aku dah lah baru nak tahu nak besar kan. Macam tu. Nampak tu. Oh. Besar gila. Besar. Mak ai. Kau jangan nak pegang. Kau jangan pegang kepala depan rod dia. Hello. Telefon operator. Dah. Sambung cuti. Tengah mancing. nanti abang balik lah. Okey. Oh weh. Seronok bakar ni. Banyak aku seram sebab dia banyak. Rozi umpan cacing, aku umpan roti. Ni roti. Tu weh kat ujung tu. Besar tu. Ambil lagi. Sepilai babi kot yang tu. Dia nampak. Nampak kan? Mantap. Nampak 5 ekor lah kat sini. Menjadi lah sini. Menjadi lah. Mantap. Mana kau pergi? Dahsyat tu. Mantap lah. Di sini jadi ni. Ambil tu. Sepilai tu. Dia. Dia menjadi petang ni oh. Sedut terus 6 ekor saja dah. 6 ekor. Padu lah. Nampak dia sedut tu kan. Tunjuk kat muka dia baru dia geram kan. Kalau tidak dia tak geram. Tunjuk kat muka dia ganti kan. Mana? Itulah. Bakar sedap tu. Banyak gila lah. Tu. Dia akan minjam. Lantak dia. Aku penuh kan Gampang. Lantak lah bekas tu penuh. Penuh ke? Penuh. Keluar lah muncung dia tu. Dah mendongak muncung. Dah mendongak. Muncung dah mendongak yo. Tak apa, sejam lagi tu balik lah. Kena balik jam. Pukul 4. Kau mesej dekat seruan tu. Pukul 4 balik lawan kata. Ini dia hasil hari ni. Hui gemuk. Hui, ni ingat ketua dia.
Kau ambil ketua dia ni tu tak nak makan dah tadi. Untuk ketua kira ikan. Mati ke? Ngap lagi tu. Mati ni sayang ni, Jang. Kau market boleh bawa balik. 19. 20. 20. Sana ada 3 ekor, 23. 23. Cantik. Mati ni Jang bahaya. Letak balik. Okey geng. Tamat sudah sesi petang pula geng ni. Alhamdulillah. Total tadi dapat daripada pagi sampai petang ni geng, ada dalam 23 ekor sopat 5 jari geng. Tapi tak campur yang ni. Sazwan asik. Dia nak bawa balik sebab berenam. Dia pun dah dapat 20 ekor juga hari ni. Jadi total hari ni 43 ekor. Alright. Kan banyak je tak mengambil. Okey geng, yang mana baru singgah channel aku geng, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Macam tu. Nampak tu. Bosor gila. Bosor. Mak ai. Kau jangan nak pegang. Kau jangan pegang kepala depan road je. Hello. Ha. Telefon operator.